Dahulunya, terdapat seorang bendahara raja dan seorang puteri yang mahir berlawan. Pada suatu hari, bendahara raja mengumumkan, sesiapa yang mampu menewaskan anak beta dalam pertarungan akan beta angkat sebagai suaminya dan mewarisi tahta kerajaan ini. namun tiada sesiapa yang masih mampu mengalahkannya. Bulan telah berlalu, cerita tentang kejelitaan Puteri Walinong telah sampai ke Sultan Melaka, membuatkan Sultan Melaka berkehendak untuk menyatukan anaknya dengan sang puteri. Atas persetujuan bendahara raja, segala persiapan perkahwinan harus disediakan. Di sebuah tasik, Raja Mambang yang sedang memburu terpegun atas kejelitaan sang puteri yang sedang menikmati pemandangan. Ia pun menukarkan dirinya menjadi burung dan orang miskin, lalu mengikuti Tuan Puteri. Hari sudah berlalu, Raja Mambang mencuba nasibnya untuk beradu dengan sang puteri, hingga Raja Putih memberhentikan perlawanan tersebut. Sudah, hentikanlah perlawanan ini segera dan pulanglah ke tempat masing-masing sekarang. Perkara ini membuatkan Tuan Puteri jatuh pingsan disebabkan hatinya yang selalu berdebar apabila memikirkan tentang Raja Mambang. Tuan Puteri menyiapkan diri untuk mencari raja yang ia cintai tersebut.